budak dah akhir balik lagi. Lepas tu pergi Quran dengan keadaan tak ada air maya tu boleh tak? Haram ke tak? Ya kalau budak tu kita boleh hajar, ya hajar yang ambil air maya kan? Dalam keadaan tu, dia dah bahas lah, dia dah bahas masalah hidup bahas dalam kitab ulama ni, masalah tanggung Quran yang muka asasa daripada apa hadis, daripada ayat la yamassuhu illal mutahharun, surah al-waqi'ah. La yamassuhu, tu tidak boleh menyutuhkan Quran tu illal mutahharun, malaikat orang suci bersih. Dah cik dah sah semua tu. Boleh setuh Quran. Lepas tu mutahharun tu dah ayat li kata orang tua ke budak. Masalah budak. Apa ada akhir balik lagi. Lepas tu yang pergi Quran dengan tak ada air maya. Maka apa hukumnya? Maka hukumnya ikut hak yang asal kamu muktamad ada apa? Mokpok tu tak kena gah budak tu. Ya baik. Lepas tu budak hak ada akhir balik tu dia tepuh Quran tu. Tapi dengan syarat syarat je tu lagi. Budak mayit dah. Budak pandang makan diri, budak pandang serat diri dah. Adapun kalau budak kecil belum pada mau mayit, kalau kelih dia main Quran, dah lewi hari tamak pok dolok tu. Dia tak ngaji Quran ke budak satu. Kelih yang main, dia dah leh yang tu kena ambil taruh di pada tangan, lepas dah tangan ya. Ya hari mak pok lah budak dah hari. Budak dak mayit lagi tu. Lepas tu bila pak yang mayit dah, dia nak ngaji Quran dah, dia nak ngaji Quran. Lepas tu dia pergi Quran dengan keadaan tak ada ambil wudu. Maka dak gapo, kamu tamak kau yang asah tu. Tak ada kita kena duk teguh lah ya tu. Walaupun ada besar pun. Siapa lang tu lama goyah. Masalah tepuh Quran budak dah. Budak tepuh Quran. Boleh dah apa hukum ya tu. Quran yang ambil untuk nak ngaji tapi budak mayit dah. Kalau kita main Quran tak ada nak ngaji Quran gapo, kita main saja atau tak leh tengah tegah. Pati yang pergi Quran dia tak ambil wudu dah budak tu. Maka tak kena tegah ni. Tak ada wajib tegah ni. Dia boleh tepuk. Tak apa, tak ada masalah. Kerana dia nak ngaji. Dalam keadaan tu, hadas cik. Kalau hadas besar pun ya tak apa budak tepuk Quran. Hadas besar. Lagu mana pula budak hadas besar? Tu budak atas tu mau yang perhang pula hang dia tak alih lagi. Payah nikah dah mak pak nikah yang cik. Nikah dengan tina dah. Payah tidur dengan tina dah dia tidur. Ya dah janabah. Yang masalah wati ni bukan nanti ubik aman ni. Wati tu masalah hadas janabah. Nak ubik aman ni pun jadi masuk janabah dah. Atau hadas besar takut dia ada agama. Awak agama dia takut ada agama. Kok mana tu hadas besar kau budak? Tu muka air mani dah ubik ke hadas kat mana? Ya wati. Ya wati. Ya tak ada air mani lagi tapi wati. Tapi tak boleh anak lah wati yang satu. Kalau bini yang besar dah bang. Budak pula tahu. Tino 15 dah misalnya. Kisah waktu takdir. Tepuh Quran tak apa yang nak maji Quran nak ambil tu. Dia budak ni dah. Ya, suruh kimi amai kata dia ambil tiga-tiga. Ya hukumnya tak apa. Supaya dah kita tanggung Quran dah dalam mata benda tu. Atau Quran ada dalam tafsir. Kalau tafsir banyak pada ayat tu. Kalau sama tumbuk dah leh. Kalau ayat dengan tafsir tu sama tumbuk. Ayat Quran dengan tafsir sama tumbuk. Supaya dengan tafsir jalan lain tu. Ada ulama dia bila, ada orang bila dah mata sama tumbuk. Kalau kita nak ngaji kitab dah bawa tafsir jalan lain kena ambil wuduk dah kerana dia sama tumbuk. Tafsir Quran ya dari mobil dah. Memang itu dah. Ada pun kita tafsir Jamal, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Khazin, tafsir apa no? Ada semua tafsir lain-lain itu, boleh tak ia banyak tafsir pada Quran. Bila tu ada gapo kita bawa. Tapi kata tak gapo tinggal tepuh ayat lah. Waktu ngaji tak boleh tobek lah. Dia tobek tepuh ayat. Sekadar kita tanggung bawa pergi ngaji aja tak apa. Ada pun kalau kita dobek tepuh ayat tak boleh nak ambil uduk tu. Ada tepuh ayat apa? Apa tu? Waktu ngaji Quran guna lidi kan. Orang ni telunjuk. Ambil lidi. Lidi ke buluh kan. Lepas tu dah balik tu. Tu orang ni kita kecil masalah ke tu. Orang hak balik dah apa tu wajib nak ambil uduk tu. Nak setuh Quran. Lepas tu dalam keadaan tu dia baca Quran. Dalam keadaan dah ambil uduk misalnya. Apa yang nak balik Quran misalnya nak balik. Dia dah ngajar budak. Dia dah ambil uduk. Tunggu Quran dah. Waktu nak balik Quran tu dia guna kayu. Guna kayu balik. Tak apa kok. Tapi hilah lah dah kata tak boleh. Dengan ada hilah tu. Ini supaya. Jadi tak apa lah. Budak dah wajib kita lari.